Assalamualaikum, nama saya Mirza Arisa binti Muzamli, A203-924. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan isu mengenai menangani penyebaran hasutan digital, kesetaraan kepada raja dan negara dalam era media sosial. Rukun negara diperkenalkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 untuk menyatukan rakyat Malaysia. Ia mengandungi 5 prinsip utama, antaranya ialah kesetaraan kepada raja dan negara, yang menekankan kepatuhan kepada institusi diraja dan semangat cinta akan tanah air. Namun, dalam era digital ini, prinsip ini semakin teruji. Media sosial seperti TikTok, Instagram dan Twitter atau dikenali sebagai X digunakan bukan sahaja untuk berhubung tetapi juga untuk menyebar hasutan, penghinaan dan berita palsu terhadap raja dan negara. Walaupun ada undang-undang, ini tidak mencukupi. Pendidikan, kesedaran sivik dan tanggungjawab pengguna, media sosial sangat penting untuk mengekalkan perpaduan dan keharmonian negara. Kajian ini meneliti bagaimana penyebaran hasutan digital memberi kesan kepada pandangan rakyat terhadap institusi diraja serta cadangan untuk menanganinya secara holistik dalam dunia moden ini. Antara objektif yang kumpulan kami ingin capai melalui kajian ini adalah mengenal pasti bentuk-bentuk penyebaran hasutan digital di media sosial yang melibatkan penghinaan terhadap institusi diraja dan negara. Seterusnya, menilai kesan hasutan digital terhadap kefahaman dan kesetiaan rakyat, khususnya golongan muda, terhadap prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Dan akhir sekali adalah mencadangkan langkah-langkah berkesan bagi menangani isu hasutan digital melalui kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan, NGO dan pengguna media sosial. Kita akan teruskan dengan pembentang seterusnya. Kumpulan kami akan membincangkan 4 permasalahan kajian, iaitu yang pertama, sejauh manakah masyarakat khususnya golongan muda mampu membezakan antara kritikan dan hasutan berbahaya. Yang kedua, sejauh manakah penyebaran mesej pemberontak mempengaruhi penilaian prinsip kedua tiang negara dan sama ada patriotisme telah menurun dalam generasi digital. Yang ketiga, adakah perendangan sedia ada mencukupi atau perlu sokong dengan pendekatan lain seperti pendidikan sivik, kesedaran awam dan kerjasama masyarakat. Sejauh manakah pengguna media sosial diberi kefahaman tentang kewarganegaraan digital dan apakah intervensi yang paling sesuai untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut? Bagi metodologi kajian pula, terdapat 2 metod yang digunakan dalam kajian kes ini, iaitu kajian artikel dan soal selidik. Bagi kajian artikel, kami mengkaji dan menganalisis karya ilmiah, jurnal akademik, laporan media dan sumber sah seperti laporan institusi kerajaan, NGO dan institusi diraja mengenai isu hasutan digital. Bagi soal selidik pula, kami menggunakan platform Google Forms di mana responden akan disoal akan maklumat demografi, penggunaan media sosial, tahap pengetahuan dan sikap terhadap hasutan digital, kesetiaan kepada raja dan negara dan juga pendekatan menangani hasutan digital. Saya, Juliet Naomi Estipai dengan nombor matrik A200668 akan membentangkan analisis isu daripada perspektif falsafah. Dalam era digital, media sosial memudahkan komunikasi tetapi turut menyebarkan hasutan digital seperti fitnah dan provokasi terhadap institusi negara. Dari sudut falsafah moral, iaitu menurut Immanuel Kant, tindakan harus berdasarkan prinsip sejagat. Oleh itu, penyebaran kebencian melanggar tanggungjawab moral dan menjejaskan keharmonian. Dari aspek epistemologi, iaitu teori pengetahuan, wujud cabaran menilai kebenaran maklumat di media sosial menyebabkan krisis kepercayaan dan penyebaran maklumat palsu. Falsafah politik melalui konsep kontrak sosial menuntut rakyat menyerah sebahagian kebebasan demi kestabilan negara, dan hasutan akan melanggar semangat ini. Akhir sekali, falsafah timur iaitu Confucius menekankan nilai kesetiaan, hormat dan keharmonian sosial. Oleh itu, penyebaran kebencian jelas bertentangan dengan ajaran ini. Assalamualaikum, nama saya Adlina binti Nordin, nombor matrik saya A201235 dan saya akan menyambung tentang penerangan berkaitan analisis isu daripada perspektif falsafah.
Pada masa kini, penyebaran hasutan digital bukanlah isu yang remeh. Ia memberi kesan kepada masyarakat, lebih-lebih lagi dalam era media sosial yang pantas dan tanpa sepadan. Maklumat yang tidak ditapis boleh membawa kepada penularan fitnah, kebencian terhadap institusi tertentu serta memecah belahkan masyarakat. Dalam jangka panjang, ini boleh merosakkan adab dan budaya kita dan juga melemahkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Namun, dalam menghadapi cabaran ini, nilai kesetiaan kepada raja dan negara masih sangat penting. Kesetiaan ini bukanlah ketaatan muhta tuli tetapi perlu berasaskan kefahaman yang mendalam dan rasa cinta terhadap tanah air. Kita boleh lihat bagaimana falsafah timur seperti Confucianisme menekankan keseimbangan antara hak dan tanggungjawab serta pentingnya menjaga keharmonian sosial. Dalam masa yang sama juga, falsafah barat seperti Kant dan Rousseau turut menekankan niat yang baik dan tanggungjawab sosial. Jadi, walaupun kita ada kebebasan bersara, ia perlu diamalkan secara berhemah dan bertanggungjawab supaya tidak membawa kepada perpecahan. Kesimpulannya, nilai kesetiaan kepada negara masih sangat relevan pada hari ini kerana ia membantu membentuk masyarakat yang bersatu, beradab dan bertanggungjawab selaras dengan prinsip falsafah daripada timur dan barat. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang dapatan kajian. Saya akan membentangkan bahagian kajian artikel bagi objektif pertama iaitu mengenal pasti bentuk-bentuk penyebaran hasutan digital, kajian oleh Syahira Omar dan Wan Amizan 2017 serta beberapa sumber terkini menunjukkan bahawa Facebook merupakan platform paling aktif dalam penyebaran kandungan hasutan kerana kebolehannya menyokong penyebaran secara viral melalui komen dan perkongsian. Terdapat juga aplikasi lain seperti aplikasi X ataupun Twitter digunakan untuk menyebarkan kenyataan provokatif secara pantas, manakala TikTok dan YouTube menyumbang melalui kandungan video yang berunsur sindiran terhadap institusi raja. Nama saya Adam bin Anwar, bernombor metrik A2015444 dan saya akan menerangkan kajian artikel seterusnya iaitu dia menerangkan berkenaan objektif kedua iaitu kesan hasutan digital terhadap perpaduan negara. Hasutan digital di media sosial menggugat perpaduan, kepercayaan kepada institusi diraja serta kestabilan politik dan sosial. Dan hasutan ini mengandungi kandungan berunsur 3R iaitu kaum, agama, raja yang dapat mencetuskan polarisasi dan hakis keharmonian masyarakat. Dan media sosial juga dapat memperkukuhkan naratif negatif melalui echo chamber dan kandungan toksik. Pendedahan yang berterusan ini dapat menjejaskan tingkah laku pengguna iaitu mereka menjadi lebih skeptikal, tertekan dan mudah percaya maklumat palsu iaitu termasuk deepfake. Dan akhir sekali, ancaman ini menuntut tindakan menyeluruh seperti pendidikan, kawalan kandungan dan literasi media. Bagi objektif ketiga, iaitu cadangan langkah-langkah yang berkesan, antara langkah-langkah yang diperoleh daripada kajian Wan Amizan, Wan Mahmud dan Muhammad Adnan 2017 iaitu kerajaan memainkan peranan untuk menambah baik dan memperkemas akta sedia ada serta Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi menangani penyebaran kandungan berunsur hasutan di media sosial. Selain itu, kerajaan juga perlu bekerjasama dengan syarikat penyedia platform digital seperti Meta dan Twitter untuk mengesan dan membuang kandungan hasutan secara proaktif. Seterusnya, kita pergi kepada hasil dapatan soal selidik yang terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, bahagian A yang meliputi bahagian demografi. Bahagian B, penggunaan media sosial. Bahagian C, tahap pengetahuan dan sikap terhadap hasutan digital. Bahagian D tentang kesetiaan kepada raja dan negara serta bahagian E tentang pendekatan bagi menangani hasutan digital. Seterusnya, berikut merupakan perbincangan bagi dapatan kajian yang ditunjukkan sebentar tadi iaitu yang pertama bahagian A merupakan demografi responden. Mana majoriti pelajar UKM terdiri pada sebanyak 61.6% perempuan dan 38.4% dari kalangan lelaki dan ini menunjukkan kecenderungan pelajar perempuan dalam penyertaan akademik lebih tinggi berbanding lelaki. Yang kedua, rata responden menjawab soal CD ini berumur dari 18 hingga 25 tahun iaitu sebanyak 96.6%. Ini menunjukkan golongan muda yang aktif menggunakan media sosial
dan mudah terdedah kepada kandungan hasutan. Tiga ialah sebanyak 82.3% merupakan responden dari berpendidikan ijazah sarjana muda, dan ini menunjukkan kepekaan terhadap isu semasa digital di kalangan pelajar ijazah sarjana muda. Terusnya ialah bahagian B, iaitu penggunaan media sosial, di mana 90.6% daripada kalangan responden mengatakan platform TikTok ini lebih bukan satu platform utama bagi kalangan mereka, dan juga platform Instagram iaitu sebanyak 79.3%. Platform kedua-dua ini lebih popular kerana mempunyai kandungan yang visual, interaktif dan menarik minat golongan muda. 72% di kalangan responden yang menggunakan media sosial kurang daripada 4 jam sehari. Hal ini menunjukkan kebergantungan tinggi terhadap media sosial untuk hiburan, komunikasi dan juga maklumat. Bahagian C meliputi pengetahuan dan juga sikap terhadap hasutan digital, di mana sebanyak 62.6% pernah terdedah kepada penghinaan institut raja, di mana kandungan ini berunsur hasutan semakin mudah tersebar akibat kelonggaran kawalan di platform digital. Kemudian sebanyak 80.3% dari kalangan responden sedar bahawa hasutan digital memberi ancaman kepada perpaduan negara. Ini menunjukkan kesedaran tinggi terhadap bahayanya kandungan provokatif. 9.3% yang mengatakan tujuan hasutan ini adalah seperti sebar kebencian. 65.8% ini adalah untuk menjatuhkan institusi, dan juga 61.9% adalah untuk menarik perhatian di platform media sosial. Seterusnya, bahagian D iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Seramai 78.8% bersetuju bahawa mereka sangat berbangga menjadi rakyat Malaysia kerana Malaysia amat dihargai dengan kepelbagaian kaum dan juga keharmonian yang ada. Selain itu, 79.8% juga bersetuju bahawa menjadi tanggungjawab rakyat untuk mempertahankan institusi raja dan juga negara. Hal ini kerana mereka menganggap itu adalah satu semangat patriotik yang wajib dipenuhi oleh semua orang. Dan terakhir, bahagian E adalah pendekatan untuk tangani hasutan digital, di mana 72.4% bersetuju bahawa menganggap pendidikan CV itu amat penting kerana ia membentuk pemikiran sejak awal dan membantu membina jati diri yang baik. Bukan itu sahaja, 87.2% juga bersetuju bahawa semua pihak memainkan peranan penting untuk mentangani masalah ini. Kita tidak boleh beranggapan bahawa satu pihak saja boleh menyelesaikan isu-isu yang kompleks. Untuk cadangan pula, ramai yang beranggapan bahawa undang-undang perlu diperketatkan lagi kerana undang-undang yang sedia ada sekarang dilihat tidak begitu ketat dan tidak berkesan kepada mereka yang sering melakukan hasutan digital tersebut. Selain itu, kita perlu menggunakan media sosial sebagai satu platform untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bahayanya hasutan digital yang ada pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Zarika Putih Abdul dan nombor matrik saya ialah A200673. Media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram dan Twitter adalah antara aplikasi yang popular yang digunakan di Malaysia. Namun, penggunaan semua aplikasi tersebut secara tidak bertanggungjawab boleh mengancam keharmonian negara. Sebagai contoh isu-isu yang berkaitan ialah yang pertama, dua lelaki berusia 30-an telah memuat naik hantaran berunsur hasutan terhadap institusi diraja di TikTok di bawah akaun Azwanar90 dan Facebook dengan nama Muhammad Farhan. Mereka telah disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi Multimedia 1998. Isu yang kedua ialah seorang pempengaruh yang identitinya dirahsiakan di media turut menyebarkan maklumat palsu dan cuba mendedahkan maklumat peribadi keluarga diraja. Kes ini disiasat oleh MCMC kerana ia berpotensi membawa ugutan dan gangguan kepada pihak yang berkenaan di dalam talian. Isu yang terakhir ialah isu seorang lelaki yang menggunakan akaun Twitter dengan nama Haziq Mahmud 9 untuk menghina raja dan mencetuskan provokasi kaum. Dia turut disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi Multimedia 1998. Kesemua isu yang terjadi ini menunjukkan bahawa kebebasan bersuara perlulah disertai dengan tanggungjawab. Kita hendaklah hormati institusi diraja dan pastikan setiap perkongsian tidak menggugat keamanan masyarakat dan negara. Oleh itu, jadilah pengguna media sosial yang beretika. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Ezrina Sinza Muhammad Nasrul, A202551 akan membentangkan artikel jurnal yang bertajuk Media Baharu dan Institusi Raja di Malaysia, Kes Penghinaan Raja-Raja di Media Sosial. Dapatan utama berdasarkan artikel ini adalah penghinaan terhadap raja semakin berleluasa walaupun wujudnya perundangan. Ini menyebabkan berlakunya kesukaran dalam kawalan oleh teknologi dan media. Selain itu juga, akta yang sedia ada kurang mencukupi dan tindakan undang-undang kadang-kadang kurang berkesan disebabkan oleh cabaran teknikal. Isu utama artikel ini adalah konflik antara kebebasan bersuara perkara 10 pelbagai persekutuan dan keperluan dalam menjaga institusi raja. Oleh itu, terdapat empat kes utama yang diberikan penekanan. Yang pertama adalah kes Sultan Perak di mana 6 individu telah menghina Sultan di blog dan komen. Yang kedua adalah kes Sultan Johor, PS Niza, sindir bedaan nombor plat www1 di Twitter.
Yang ketiga adalah Sultan Terengganu, iaitu akaun cucu Nabi mewarnai gambar dan hinaan terbuka terhadap Sultan Terengganu. Dan yang terakhir adalah lagu Negaraku yang diubah oleh pelajar UMT. Pengajaran yang ingin kumpulan kami ketengahkan melalui kajian ini adalah ingin menunjukkan bahawa media sosial boleh menjadi saluran penyebaran hasutan yang menggugat perpaduan negara. Oleh itu, pendidikan sivik dan literasi media sangat penting, khususnya dalam kalangan belia. Rakyat perlu faham bahawa kebebasan bersuara datang bersama tanggungjawab. Kerjasama semua pihak amat diperlukan dan kesetiaan kepada raja dan negara harus lahir daripada kefahaman dan penghayatan, bukan ketaatan membutuhkan. Secara konklusinya, kajian ini merumuskan bahawa hasutan digital memberi ancaman nyata kepada prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Walaupun ramai masih prihatin, kurangnya kawalan kendiri dalam menyaring maklumat kekal menjadi isu. Fenomena echo chamber turut mempercepat penyebaran sentimen negatif. Oleh itu, pendidikan, kesedaran sivik dan kerjasama semua pihak penting untuk memastikan nilai kesetiaan terus subur dalam era digital. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.